Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Nama saya Muhammad Afif Abdul Razak. Saya daripada kelas PDP Perdana Pendidikan Jasmani Ambilan Oktober 2024. Hari ini kita akan melihat video micro teaching inklusif aktiviti lambungan bola yang akan saya bentangkan pada hari ini kepada anda semua. Mari kita lihat sama-sama. Baiklah semua. Kita akan pergi kepada sesi yang pertama di dalam RPI kita pada kali ini. Untuk sesi yang pertama adalah sesi pengenalan. Guru akan menerangkan kepada pelajar aktiviti melambung bola bawah tangan yang akan dipelajari pada aktiviti kali ini. Aktiviti lakuan ini yang dilakukan adalah mengambil daripada DSKP Masalah Pembelajaran Pendidikan Jasmani tahun 1 aktiviti melambung bola. Di dalam sesi pengenalan ini, di sinilah guru akan menerangkan apa kepentingan, apa maksud, apa perlunya aktiviti lambungan bola ini dilakukan oleh pelajar supaya mereka mendapat gambaran awal apa yang perlu mereka lakukan dalam lakuan cara lambungan bola menggunakan satu tangan ini. Baiklah semua, setelah selesai dengan aktiviti bahagian pengenalan yang telah dilakukan oleh guru menerangkan apakah lakuan yang akan dilakukan oleh pelajar pada hari ini, seterusnya adalah aktiviti regangan badan dan juga pemanasan badan. Aktiviti regangan badan akan merangkumi 3 perkara. Yang pertama mestilah melibatkan bahagian kepala, bahagian tangan dan pinggang dan juga bahagian kaki. So, pelajar akan membuat aktiviti regangan anggota badan ini daripada bahagian atas hinggalah ke bahagian bawah sebelum aktiviti lambungan bola dilakukan. Setelah aktiviti regangan selesai, pelajar terus akan melakukan aktiviti pemanasan badan, dan aktiviti pemanasan badan yang dipilih adalah lompatan bintang sebanyak 8 kali dijadikan sebagai aktiviti pemanasan badan. Setelah selesai dengan aktiviti regangan dan pemanasan badan, barulah pelajar akan meneruskan aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti lambungan bola yang akan didemonstrasi oleh guru terlebih dahulu sebelum pelajar akan melakukan aktiviti tersebut. Setelah pelajar selesai melakukan aktiviti regangan badan dan juga pemanasan badan, pelajar akan melakukan aktiviti permulaan. Aktiviti permulaan akan memastikan pelajar membuat lakuan lambungan bola menggunakan satu tangan ke arah hadapan dengan kedudukan postur badan yang betul dan tepat. Lambungan bola ke arah hadapan tanpa ada sasaran yang khusus akan dilakukan sebanyak 5 kali lontaran yang akan diberi peluang oleh guru kepada pelajar. Pelajar akan cuba memastikan mempelajari teknik lakuan lambungan bola ke arah hadapan ini dengan cara yang betul dan tepat. Baiklah semua, aktiviti seterusnya setelah selesai aktiviti pertama adalah aktiviti perkembangan. Aktiviti perkembangan ini memerlukan pelajar membuat lakuan lambungan bola ke arah hadapan, tetapi lambungan bola yang dilakukan oleh pelajar perlulah masuk tepat ke arah sasaran dalam gelung yang telah diletakkan di atas lantai berhadapan dengan kedudukan permulaan pelajar. Jarak lontaran dengan sasaran gelung adalah 0.5 meter dan jarak ini bersesuaian dengan keupayaan pelajar yang akan melakukan lambungan ini. Lambungan yang akan dilakukan oleh pelajar sebanyak 6 kali. 3 kali adalah untuk lambungan bola biru menuju ke gelung biru dan 3 kali lambungan bola hijau ke arah gelung hijau yang berada di hadapan kedudukan lontaran pelajar. Pelajar akan mengikut ataupun mendengar arahan daripada guru untuk melakukan arahan dengan adanya tiupan whistle sebagai arahan pemula kepada pelajar. Baiklah semua, setelah pelajar selesai melakukan aktiviti pertama dan aktiviti perkembangan, pelajar akan melakukan aktiviti permainan mini ataupun permainan kecil. Aktiviti yang terakhir ini adalah aktiviti yang perlu dilakukan oleh pelajar dan mestilah melibatkan lakuan aktiviti utama pada kali ini, iaitu aktiviti lambungan bola yang telah dilakukan pada awal-awal sesi. Untuk aktiviti permainan kecil, guru cuba untuk meningkatkan darjah kesukaran aktiviti dengan menambah jarak sasaran lambungan bola. Jarak pertama sebelum ini adalah 0.5 meter, tetapi untuk permainan kecil ini akan ditambah jarak
sejauh 1 meter. Pelajar perlu mendengar arahan guru sebelum lambungan dibuat. Untuk tiupan whistle 1 kali, yang pertama adalah lambungan bola biru ke arah gelung biru. Untuk tiupan whistle 2 kali adalah untuk lambungan bola hijau ke arah gelung hijau untuk jarak 0.5 meter. Untuk percubaan kedua pula, cara yang sama, tiupan whistle 1 kali, tetapi untuk jarak 1 meter, tiupan whistle 2 kali untuk lambungan bola hijau ke arah bola dan gelung biru dengan jarak dan jarak 1 meter. Untuk percubaan lakuan lambungan yang ketiga pula, pelajar diberi kebebasan sama ada ingin membuat lambungan jarak 0.5 meter ataupun jarak 1 meter. Tetapi lambungan yang akan dilakukan tetap perlu mendengar arahan tiupan whistle yang akan dilakukan oleh guru. Tiupan whistle 1 kali untuk lambungan bola biru ke arah gelung biru dan tiupan whistle 2 kali untuk bola hijau ke arah jarak sasaran gelung hijau. Baiklah semua, untuk sesi yang terakhir pada pembelajaran ini adalah sesi refleksi. Sesi refleksi kebiasaannya akan diadakan atau akan dilakukan pada sesi yang terakhir setelah kesemua aktiviti yang telah dirancang selesai dilakukan. Untuk sesi refleksi pada kali ini, yang pertamanya guru akan bertanya kepada pelajar apakah perasaan setelah melakukan aktiviti lambungan ini. Adakah mereka merasa seronok? Adakah mereka berasa perasaan bercampur bau ataupun sebagainya. Dan yang kedua, guru juga akan bertanya kepada pelajar apakah pelajar faham akan objektif lakukan aktiviti lambungan ini. Sebagaimana yang kita tahu, aktiviti lambungan ini melibatkan aktiviti fizikal. Jadi, aktiviti ini perlu dapat dilakukan dengan betul supaya dapat mengelakkan kecederaan dan juga dapat meningkatkan kemahiran pelajar ini pada masa akan datang dengan lebih baik dan sempurna. Baiklah semua, itu sahaja yang dapat saya kongsikan kepada anda semua mengenai micro teaching inklusif untuk lakuan lambungan bola yang diambil daripada DSKP masalah pembelajaran darjah 1. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih dan selamat sejahtera kepada anda semua.